So kalau untuk turbo ni, korang jangan tukar sebiji. Kalau tukar sebiji yang second hand pun, dia tak akan tahan lama. Okay gang, so untuk BMW F10, so pengguna-pengguna BMW kat luar sana yang menggunakan model F10, N20, F10, F30, X5 yang menggunakan enjin N20, common issue bila drivetrain keluar, korang suspect biasanya ignition coil, spark plug ataupun injector problem kan. So kat sini aku nak bagi tahu common issue untuk model ni. Kalau untuk kereta ni first owner, dia beli memang daripada baru 2012, so hampir 13 tahun lah dia pakai. So sekarang ni dia cakap dia dah tukar spark plug, dia dah tukar ignition coil, tapi still sama juga, drivetrain light on. Bila bawa kereta tak ada power. Jadi dia datang, foreman kita buat troubleshoot dulu, kita jumpa dia punya turbo problem. So kalau untuk turbo ni, korang jangan tukar sebiji. Kalau tukar sebiji yang second hand pun, dia tak akan tahan lama. Biasanya kalau nak tukar baru, costing agak tinggi lah. Tapi dekat kita boleh rebuild balik dia punya turbo, kita boleh repair balik dia punya turbo. So kat sini kita dah buka dia punya turbo. Proses dia agak rumit lah. Kalau untuk model ni nak menyenangkan proses kerja, kita turunkan dia punya frame dan kita keluarkan dia punya turbo dan repair lah. So costing untuk repair tu termasuk upah, boleh standby dalam 3,000 lah, 3,000 lebih plus minus. Campur lah, tengok condition dia punya turbo punya hose coolant dengan dia punya minyak punya pipe lah. Kalau still boleh pakai, kita pakai lagi. Kalau boleh tukar o-ring, kita tukar o-ring je. Kalau ada bocor, baru kita suggest customer untuk tukar. So untuk korang yang menggunakan enjin N20, ada masalah yang sama, light on drivetrain, kereta tak ada power, boleh datang cek dulu dekat kami, Transmatic Automotive, Seksyen 15 Shah Alam. Kita beroperasi daripada hari Sabtu sehingga hari Khamis. Sebarang pertanyaan boleh klik link di bio.